Kak Z. Ya. Kopi ke apa? Ni kopi konsentrate, kopi PGG. PGG. Macam susu dah. Ah. Susu, buah-buah angin semua. Buah angin ni? Buah angin. Kalau ketuk bahasa yang boleh. Bermakna minumnya letih-letih juga lah ni. Ni lah. Yalah, kat tu pun. Bau sedap ni. Bau sedap. Sedap eh? Minum dah tu, minum. Lagu mana? Lain manis tu, lain mana? Dari stevia. Bukan manis gula, bukan manis susu tu, stevia. Kita tak pakai titik-titik. Stevia ni ke apa dia? Daun ke? Tahu daripada tumbuh. Tumbuh lah. Jadi natural gula lah. Sweetener. Segar molek lah. Ngatuk minum kau ni kopi selek mata. Jadi nak boleh terang ni nak beli ni boleh cari dengan Kak Z lah. Kat mari sini dah satu ada. Nombor ada sini. Nombor telefon Ada sini. Ada sini. Okey. Marilah mai terang ni. Kalau nak cari Kak Z ni. So dia dalam ni berapa rias ni? Ni 40 ya sepatutnya. Pakai Ali 40 ya. Ali aku lain pula kita kira. Pakai Ali 40 ya sepatutnya. Lepas tu ya bincang dengan Kak Z. Ada jual secawe kat kat sini. Bukan cabai, jual cabai Pak ya. Apa? Pak ya. Pak ya cabai pukul kan orang tak si beli. Kalau nak terang boleh main terang. Apa kat main terang. Memang lari sedar ni memang aku kopi ni sejual. Saya buat dekat 3 tahun dah kopi ni. Ya. Kopi ni apa ni dia punya owner dia orang kita. Di Kelantan. Orang Kelantan. Dia Pasir Mah, Cikgu Lau. Cikgu Lau di Pasir Mah ni. Dia duduk Tanah Merah. Kilang ni dekat Penang. Alah. Bayar lah apa? Okey. Bayar lah. Goji Guarana. Kita tak bayar. Tapi minum je lah. Sebab ngatuk. Lepas tu Kak Z offer minum kopi dia. Main minum lah. Segar molek. Segar. Boleh mai terah. Boleh mai terah try Kak Z. Pandai kecil bisa je. Boleh kaja. Kecik pun sepatutnya.